tujuh atas cangkung biar masalah kan. Ya. Macam mana tu? Okay, dulu 2012, 2013 saya pernah buat knee operation 2 kali. Okay, tapi selepas operation itu saya tak boleh squat, tak boleh cangkung. Okay, ada masalah cangkung. Saya sudah jumpa fisioterapi, chiropractor, massage, apa-apa yang baik awak kata saya akan pergi. So saya sudah cuba berbagai-bagai lah selama 5 tahun. Sehingga 2018 wife saya belikan saya Aurora Pants. Tapi saya tak percaya, masa itu sangat skeptical. Saya reply lah dengan dia, saya cakap sama dia, tak boleh lah seluar hitam ni macam mana boleh bantu saya. Kalau boleh fisioterapi, doktor semua boleh tutup kedai lah kan. Okay, tapi dia sudah beli, saya nak dia happy. Saya pakai juga, saya pakai untuk tidur. Semakin pakai saya rasa semakin ringan. Itu sebabnya saya beli 2 pasang lagi. Okay, saya beli satu lagi jadi ada 2 pasang untuk pakai 24 jam. Okay, so saya pakai 24 jam tak sampai beberapa bulan saja saya sudah boleh cangkung semula. Saya boleh squat. Sehingga sekarang saya sudah boleh buat sport lah, jogging lah, basketball lah, apa-apa senaman saya pun boleh buat. Jadi saya memang sarankan kalau ada masalah lutut, masalah kaki sakit ke apa ke, mesti nak kena cuba Aurora Pants. Boleh cuba cangkung tengok. Boleh. Okay. Sekarang tak pakai ya, sekarang tak pakai pun. Tak pakai pun boleh. Jadi ini maksud apa? Kami tak akan depend on it. Okay, sebab selepas bagus memang dia akan buat you baik semula. Okay, thank you.